Hai guys, Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan tanya kepada YB Hanayo. 3 tahun tanpa siasatan, Kementerian Belia dan Sukan kekal bersih dari kes rasuah. Ini apa yang kata beliau lah. Tapi ada dua yang aku nak bagi tahu. Pertama, betul ke Kementerian Belia dan Sukan tak ada siasatan, tiada rasuah ataupun zero corruption? So kita tunggulah pada PRU 16. Kalau Perikatan Nasional menang, aku rasa confirm ada. Okey, itu yang pertama. Kedua, YB Hanayo jangan lupa, sebab dia ada kes SPRM terima aduan baharu berkaitan isu kontrak suami Hanayo dapat tender daripada kerajaan negeri. Okey. Ni, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima beberapa aduan baharu berkaitan isu kontrak yang diterima oleh suami Menteri Belia dan Sukan Hanayo daripada Kerajaan Selangor. Okey, Timbalan Ketua Suruhanjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Kushairi Yahaya ketika dihubungi mengesahkan beberapa aduan dan maklumat telah diterima berkenaan dengan isu itu. So, jangan lupalah, you jadi Menteri Belia dan Sukan tak semestinya you kira menteri yang paling bersih dalam rasuah. Tetapi ini tak lupa. Ingat tu. Itu saja. Assalamualaikum.